Hai, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung dengan topik yang seterusnya iaitu kata bilangan. Okey. Boleh buka muka surat 42, buku kerja A. Okey. Kelas, apa itu kata bilangan? Okey. Kata bilangan ialah kata yang menunjukkan jumlah pada frasa nama. Okey, jumlah means the amount of something. Okey. The amount of something. Okay, so kata bilangan terbahagi kepada beberapa bahagian. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ada 6 contoh bagi kata bilangan. Kita akan go through one by one. Okay, tengok yang pertama. Kata bilangan tentu. Apa itu kata bilangan tentu? Kata bilangan tentu means exact number. Okay, tentu. Benda yang awak dah tahu dia punya jumlah. Exact numbers. Okay. Contohnya, kata bilangan tentu ialah kata bilangan yang menunjukkan bilangan yang diketahui jumlahnya. Okay, means awak dah tahu berapa jumlahnya. For example, 2, 10, 100, 200, 1000. Okay, dia ada exact amount, exact numbers. Okay, yang kedua, kata bilangan tak tentu. Apa itu kata bilangan tak tentu? Kata bilangan tak tentu ni means awak tak sure. Okay. Awak tak sure berapa dia punya bilangan. Okay. Kata bilangan tak tentu menunjukkan bilangan yang tidak diketahui jumlahnya atau secara umum sahaja. Contohnya apa? Okay. Para, beberapa, semua, kebanyakan, segala dan sebilangan. Okay, so ini contoh-contoh kata bilangan tak tentu. Okay, para tu apa kelas? Okay, para ni means all. Okay, para ibu bapa. Okay, para guru, all the teachers, para student, all the students. Macam tu. Kalau beberapa ni a few. Okay, a few. Awak tak tahu. Is it 2 ke, 3 ke, 4 ke? You don't know the exact amount, tak sure. So, beberapa ni termasuk dalam kata bilangan tak tentu. Semua, all. Semua, kebanyakan, most of the students, kebanyakan pelajar, okay. Segala pun all juga. Sebilangan, some, okay. Kalau awak perhatikan, semua kata bilangan tak tentu ini, awak tidak tahu jumlahnya, okay. Next, saya rasa untuk 1 dan 2 ni senang untuk awak faham. Next, kata bilangan yang ketiga. Kata bilangan pecahan. Apa itu kata bilangan pecahan? Pecahan means fractions. Okay. Contohnya, menunjukkan bilangan yang berupa pecahan, fraction. Awak belajar kan dalam mathematics, fraction. So dalam bahasa Melayu pun kita ada istilah kata bilangan pecahan. Okay, contoh suku. Suku tu apa? Suku ialah 1/4, betul. Okay. So 1/4 kita panggil suku. Suku daripada kek itu 1/4, 1/4 of the cake. Okay, 1/4. Setengah ialah separuh, 1/2. 1/4 sama masuk macam suku, 1/4. 3/5, 3 dan palang tu ialah per 5. Okay, 3/5. Okay, saya nak share satu clue macam mana awak nak tahu bilakah awak nak guna kata bilangan pecahan. Kebiasaannya ada perkataan daripada, ya. Daripada. Okay, biasanya kalau ada keyword daripada means awak kena guna pecahan. Contohnya, suku daripada kek itu. Setengah daripada terung itu. 1/4 daripada kacang itu. Okay, bila ada word daripada biasanya kita akan guna kata bilangan pecahan. Okay, next kata bilangan seterusnya ialah pisahan. Pisahan ataupun turut kita panggil part lah in English. Okay, part. Okay.
menunjukkan bilangan yang berasingan. Okay, bilangan yang berasingan. Okay, contohnya apa? Setiap, tiap-tiap atau masing-masing. Okay, so yang ini each, every, okay. Dan untuk kata bilangan pisahan juga kita ada pelbagai dan juga berbagai-bagai. Okay, kat sini saya nak share satu benda ya. Okay. Pelbagai dan berbagai-bagai. Okay. Kalau awak nak guna perkataan berbagai, tidak boleh berbagai satu perkataan. Awak kena gandakan dia baru dikira betul dari segi tata bahasa. Contoh, saya ada berbagai jenis buku. Salah, okey? Sebab awak guna berbagai saja. Bila nak guna berbagai, ingat saya kata awak kena gandakan dia, doublekan dia. Saya ada berbagai-bagai jenis buku. Kalau awak tak nak gandakan dia, gunakan perkataan pelbagai. Okey, saya ada pelbagai jenis buku. Okey cikgu, apa maksud pelbagai dan berbagai-bagai ini? Okey, kedua-dua ni membawa maksud various. Okey. I have various types of book. Macam tu. Okey, various. Okey, next, himpunan. Okey, kata bilangan himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan means collection. Okay. Awak himpunkan dia bersama-sama. Menunjukkan bilangan yang terhimpun. Contohnya beribu-ribu, kelima-lima, ketiga-tiga, bertahun-tahun, bereka-eka. Okay. Kelima-lima. Okay, saya ambillah satu contoh. Kelima-lima. Kelima-lima ni maksudnya all those five. Okay. All those five. Okay. Kelima-lima buku itu. All those five books. Okay, awak merujuk kepada kesemua 5 buku itu. Okay, itu ialah kata bilangan himpunan. Okay, next one. Yang terakhir, kata bilangan tingkat untuk menunjukkan urutan atau giliran. Okay, untuk menunjukkan level ataupun tempat. Okay, ini pun sama. Saya ada dia punya keyword. Biasanya kita akan guna kata bilangan tingkat seperti pertama, kedua, ketiga, kelima, ke-10 apabila ada tempat. Okay. Tempat. Okay, contohnya tempat pertama. Okay. Let's say lah awak masuk pertandingan, awak mendapat tempat pertama. Okay, bila ada perkataan tempat, seterusnya tu kita akan ikuti dengan kata bilangan tingkat iaitu pertama, kedua, ketiga, kelima, ke-10 macam ni. Awak tak boleh kata tempat satu. Tak boleh. Okay, kena guna tempat pertama. Okay, dalam bahasa Inggeris awak dah familiar dengan term ni. Macam first, okay, kedua, second, ketiga, third, kelima, fifth dan ke-10 tenth. Okay, alright. Okay, next, jom kita tengok latihan. Okay, kita tengok contoh dulu. Okay, yang pertama, Makcik Safiah membeli beberapa biji apple di gerai buah-buahan itu. Okay, ingat tadi saya kata beberapa ialah a few. Okay, a few. Okay, so untuk ayat pertama, ini adalah kata bilangan, betul, kata bilangan tak tentu. Okay, sebab awak tak tahu berapa jumlah biji apple yang dibeli oleh Makcik Safiah. Okay, so ini kata bilangan tak tentu. Okay, nombor kedua. Jamaliah mendapat tempat yang pertama. You see, keyword yang ada di sini tempat. Bila tempat, kita kena guna kata bilangan tingkat. Okay, tempat yang pertama dalam pertandingan pidato itu. Okay. Nombor 3, kelima-lima. Okay, all those five. Ini merujuk kata bilangan pisahan. Okay. Kata bilangan himpunan kelima-lima. All those five awak himpunkan kelima-lima orang anak Pak Wahid itu. Okay, so kelima-lima orang anak Pak Wahid telah berjaya dalam hidup mereka. Okay. Alright.
Okay. Kat sini saya nak bagi contoh. Okay, kalau 5, tak nak, saya ambil 3. Okay, kalau 3 ni bermaksud 3. Okay, 3, exact amount. Okay, ketiga, tempat ketiga, third place. Ketiga means all those 3. Dia ada benda dan kita merefer kepada all those 3. Okay, so ini contoh penggunaan kata bilangan pelbagai jenis. Alright. Okay, next. Jom kita buat latihan. Okay, so macam biasa sebelum kita memulakan latihan macam ni, bila ada pilihan jawapan, cuba untuk tulis translation bagi awak yang tak familiar. Let's say awak tak familiar dengan term-terms ni, untuk memudahkan awak menjawab semua soalan, kita tulis translation dulu dekat answer options tu, okay? Dekat ayat tak perlu tulis, dekat pilihan jawapan sahaja. Okay. So masing-masing means respectively. 3 juta. Wow, 3 juta. 3 juta means 3 millions. 1. Apa 1? 1. Simple. Setiap. Each. Okay. Each ataupun every. Depends pada penggunaan ayat dalam ayat. Okay, suku. Tadi saya dah explain dah. Suku itu apa? Suku means 1/4. Beberapa, a few. Semua, all. Para pun all, tapi untuk para kita akan guna untuk manusia sahaja ya. Kita tak guna para harimau, para kucing, tak ada. Para untuk manusia sahaja. Okay? Okay, jom kita tengok yang pertama. Okay? Yang pertama, karnival membeli belah yang dilancarkan semalam akan berlangsung. Okay, siapa yang tak faham, kurang faham, boleh tengok saya translation. Akan berlangsung selama. Okay, so untuk carnival ini, mereka sudah ada masa yang tetap, okay, dah ada exact time, exact amount tu. Jadi mana dalam pilihan jawapan ini ialah kata bilangan tentu. Okay, 1 dan 3 juta. Kita ada 2 jenis, 1 dan 3 juta. Jom tengok mana yang paling sesuai. Is it 1 bulan atau 3 juta bulan? Of course 1 bulan. Okay, 1 month. Okay. So carnival membeli belah yang dilancarkan semalam akan berlangsung selama 1 bulan. Okay, good. Okay, next continue dengan question number 2. Aziat hanya minum apa daripada kopi itu kerana rasanya amat manis. Okay, kita dah jumpa keyword daripada. Ingat tak? Saya ada explain tadi apabila ada perkataan daripada, maksudnya kita akan menggunakan kata bilangan jenis pecahan. Okay, so awak tengok dalam pilihan jawapan ni, mana satu kata bilangan pecahan? Okay, saya rasa semua dah nampak. Suku, okay, suku means 1/4. So Aziat hanya minum suku ataupun 1/4 daripada kopi itu kerana rasanya amat manis, too sweet. Dia tak boleh habiskan the whole coffee, dia hanya minum 1/4 of the coffee, okay? Okay, nombor 3. Peserta bengkel itu menerima sijil penyertaan. What is sijil? Sijil ni menerima sertifikat lah, okay? Sertifikat daripada guru penasihat. Okay, so nombor 3 kita boleh guna para, okay? Sebab para ni merujuk kepada semua tetapi specifically untuk people, okay? Alright, so para peserta. Para peserta bengkel itu menerima sijil penyertaan daripada guru penasihat. Okay, next one.
Nombor 4. Pada apa kali musim cuti sekolah, okay, school holiday, kami akan pulang ke kampung. We will go back to our hometown. Pada apa? Okay, yang paling tepat pada setiap. Alright. Pada setiap. Okay. Setiap kali cuti je awak balik. Macam tu. Next one. Nombor 5. Pengawal keselamatan. What is pengawal keselamatan? Mean security guard. Okay. Pengawal keselamatan diwajibkan untuk menyediakan laporan keselamatan. Okay, laporan. Mereka kena sediakan report. Apa pada setiap hari. Okay, semua kena sediakan report tu. Paling tepat ialah masing-masing. Okay, setiap seorang kena menyediakan report, laporan masing-masing. Alright. Next one, nombor 6. Tukang masak itu, okay, tukang masak ni apa? Chef, okay. Chef itu akan memasukkan apa sudu sos tiram. Apa itu sos tiram? Sos tiram ialah oyster sauce ke dalam masakannya. Okay, memasukkan beberapa, a few of oyster sauce ke dalam masakannya. Beberapa. Alright. Next one. Nombor 7. Apa berasa gerun dengan kejadian rompakan yang semakin menjadi-jadi? Okey, apa berasa gerun? Gerun ni maksudnya samalah maksud dengan berasa takut. Okey. Scared. Okey, dengan kejadian rompakan. Okey, so yang ini semua orang berasa gerun. Okey. Bukan beberapa orang. Tak ada, semua orang berasa gerun. Saya takut, awak pun takut. So semua berasa gerun dengan kejadian rompakan. Rompakan ialah robbery yang semakin menjadi-jadi. Alright. Okay, ingat ya. Bila awak dah buat, awak tik-tik-tik. See? Senang. So, for the last one, ada satu lagi tinggal. Betul ke tak? Jom kita tengok. Nombor 8, pengarah sebuah syarikat, the director of the company telah ditahan polis. Okay. Director. Telah ditahan oleh polis. Kerana dipercayai menerima rasuah. Rasuah. Sebanyak, kalau rasuah ni bukanlah amount yang sikit ya. Bila rasuah ni dia akan melibatkan amount yang banyak, beribu-ribu ataupun berjuta-juta. Okay, so jawapan yang tepat ialah 3 juta ringgit. Okay, 3 juta ringgit. Alright, okay, dah siap? Boleh cross jawapan yang kita dah tulis tadi. Okay, semua dah siap. Okay, so itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Kalau nak tahu lebih mendalam lagi tentang Bahasa Melayu, boleh join kelas Bahasa Melayu di Pusat Tuition Misi Jaya. Jumpa anda di sana. Bye.